it has gone daripada drama kepada being utterly ridiculous lah. Maksudnya Bersatu ni bermula daripada Perikatan Nasional kan. Betul. Bermula daripada Perlis. Kemudian daripada situ dia berjangkit kepada bergaduh dengan Bersatu. Dan sebagai tindak balas, Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, dan PAS kata akan lantik pengurusi PN yang baru. Kemudian ada satu mesyuarat di rumah Tan Sri Muhyiddin. Mula ada mesyuarat yang sepatutnya lain, tapi dibatalkan saat-saat akhir. Kemudian mesyuarat itu dibuat pula di rumah Tan Sri Muhyiddin. Kemudian saya baca tadi ada media tanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia kata macam mana saya nak pergi, saya tak dijemput pun. Sudah kan. Susah. Kemudian lepas mesyuarat itu Tan Sri Muhyiddin keluarkan kenyataan kan, dalam surat menyatakan bahawa selepas ini tidak lagi ada jawatan pengurusi PN, tetapi ada dua badan. Satu ialah Majlis Presiden yang bertanggungjawab untuk menetapkan hala tuju dan dasar-dasar, yang itu akan diketuai oleh Bersatu. Satu lagi ialah Majlis Eksekutif lah, macam majlis. Kalau dalam PAS dia panggil Dewan Harian lah. Maksudnya ini implementer yang akan melaksanakan urusan harian, yang itu akan diketuai oleh PAS kan. Jadi satu hari tu kita tengoklah seolah-olah telah selesai lah pergolakan dalam PN. Kemudian keluar pula pasal Ketua Pemuda PAS, kita satu pasukan bola. Kemudian dia kata keeper letak jawatan penjaga gol. Coach panggil pasukan bincang nak lantik keeper baru. Tiba-tiba keeper yang letak jawatan minta tiang gol dimasukkan. Sudah kan. Kemudian dia berjangkit sampai ke dalam PAS tau. Hebatlah analogi bola, tapi di parlimen tak main bola pun. Masa ada bola dia tak pergi. Saya kapten parlimen. Main bola tak ada pun seorang ni main bola. Kemudian mari pula yang soal Zudi, Dr. Zudi ni pun bersabit sebenarnya. Dia lawak jugalah. Okey ya. Apa yang dicadangkan sebelum ini mengenai struktur Perikatan Nasional itu, iaitu ada Majlis Presiden yang menetapkan dasar dengan Majlis Eksekutif itu, dia sama yang memang dah ada dalam PAS. PAS ada Majlis Syura Ulama. Ya, betul. Kemudian dia ada jawatan kuasa tertinggi PAS. Siapa ada kuasa di antara dua? Kalau ikut perlembagaannya ialah Syuriah. Yang paling tinggi ialah Syura. Kerana struktur PAS ini adalah mengikut Republik Islam Iran selepas 1979. Sebab itu you ada Ali dulu, Ayatollah Khamenei lah, sekarang Ali Khamenei kan. Dia ada Supreme Leader. Supreme Leader ni maksudnya dia menetapkan dasar, tapi dia ada Supreme Leader. They don't run things. Yang run itu ialah Dewan Harian lah, ataupun jawatan kuasa ketiga. Tetapi ini yang Zudi point out ni. Zudi point out ada satu pindaan perlembagaan PAS tahun 2024, baru-baru lagi lah saya ingat kan, yang walaupun saya ingat Dr. Zudi tak sebut secara terbuka, yang sebenarnya dilute kuasa Majlis Syura Ulama. Kerana keputusan pemecatan yang dibuat oleh jawatan kuasa tertinggi PAS, basically AJK PAS pusat lah, yang ketuanya ialah Presiden PAS, itu muktamad, tak boleh refer dah kepada Majlis Syura. Dan apa guna ada Majlis Syura? Kan? Dan sebenarnya yang berlaku sekarang ni, Datuk Seri Hadi Awang ni dia kena fight two battles ni. Dalam PAS dia kena fight pertembungan pergeseran dengan Mursyidul Am, Ustaz Hashim Jassin. Sebab level, kalau kita nak kira lah, level Mursyidul Am sebelum ini, iaitu Tok Guru Ni Aziz dengan Ustaz Hashim Jassin ni jauh sikit lah kan. Jadi kalau macam Tok Guru Ni Aziz dulu very revert kan orang, dan memang maksudnya hierarki dia tu lebih atas daripada Datuk Seri Hadi Awang lah. Tapi bila Tok Guru Ni Aziz dah tak ada, ganti dengan sekarang ni Ustaz Hashim Jassin daripada Perlis, then the structure tu no longer works tau, kerana power semua tu, cloud tu semua ada dekat Presiden PAS, tapi dia bukan Mursyidul Am, sebab dia tak nak
besar kemungkinan sama ada dia sendiri ataupun orang keliling dia tak nak dia lepaskan jawatan jadi Presiden PAS tu, sebab kalau dia lepaskan dan bergaduh siapa nak ganti dia. So dalam PAS benda tu berlaku, and now nak implement pula dalam Perikatan Nasional yang ada Majlis Presiden yang sebenarnya Mursyidul Am lah. Jadi maksudnya kalau perkara itu diteruskan, Tan Sri Muhyiddin akan jadi Mursyidul Am Perikatan Nasional tanpa kuasa. Oh, well, now bergaduh lah. We don't know yet. We don't know yet. Jadi sebab itu saya rasa dia dah jadi ridiculous. Bubar je lah. Kan, sebab mula-mula excited. Saya pun seronok mengikuti lepas satu-satu ni kan. Ada bahan modal untuk podcast lagi kita. By now I think is getting a bit childish lah. Kita yang kat dalam PKR ni pun dah rasa agak malu lah. Sebab paling kurang kita ada landing tau. Maksudnya Dia tak habis-habis lah. dia tak habis lagi ni. Ya, betul. Episod terbaru tak tahu apa lagi.